yang wajib bagi Allah. Dan di dalam 20 sifat yang kelima, yakni di dalam 20 sifat yang wajib atas kita, setiap orang mukallaf wajib mengetahui dengan jalan tafsili itu. Sifat yang kelimanya ialah sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Terjemuhnya saling bahasa kepada bahasa Melayu kita, gapo dia makna qiyamuhu binafsih. Saling bahasa kepada bahasa Melayunya artinya berdiri iyo Allah, berdiri dengan sendirinya, dengan sendiri Allah. Itu makna qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu berdirinya, binafsihi dengan sendirinya. Itu kita terjemuh arti kepada bahasa Melayu. Kalau begitu, apakah makna berdiri ia dengan sendirinya? Dia nak hurai sedikit. Makna qiyamuhu binafsih, makna berdirinya dengan sendiri. Kerana makna sekaligus. Dan makna yang kita faham sekaligus, makna segera faham berdiri ni maknanya duduk. Lepas tu bangun berdiri, tak gitu ke? Itu makna yang segera faham begitulah. Berdiri ni makna duduk, lepas tu bangun sendiri. Tak ada kena ada orang tolong, tak ada kena orang akak. Kalau faham sekaligus di segi lurah, faham makna lagu tu lah. Bangun dengan sendiri. Bukan makna begitu. Makna yang segera faham begitu tu bukan dia makna yang dikehendaki begitu dengan di sini ni. Adapun makna di sini kena pada sifat Allah. Qiyamuhu binafsih kena pada sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Qiyamuhu ni kena kepada sifat Allah. Qiyamuhu ni berdirinya Allah dengan sendiri. Apa pengertian dia? Apa maksud dengan kata berdiri dengan sendiri? Lalu itulah dia kata di sini, maka makna, yakni maksud pengertian qiyamuhu binafsih tu, dan pengertian maksud dengan kata qiyamuhu binafsih, dan makna dia yang dikehendaki di sini, kata dia ni sifat Tuhan tu, maksud dia lagu mana? Maknanya begini, tiada berkehendak Allah Ta'ala itu, dan tiada berkehendak kepada mahal. Itu makna berdirinya dengan sendirinya. Dengan maknanya, dia tak berkehendak Allah Ta'ala itu, tak berkehendak kepada mahal. Dan apa maksud mahal di sini? Yakni zat. Itu zat. Itu makna mahal. Asalnya mahal ni, kalau terjemah saling bahasa kepada bahasa Melayu kita, makna tepat. Dan mahal ni makna tepat. Tapi bukan maksud gitu. Mahal yang dikehendak, yang dimaksud di sininya, dia tafsirnya, yakni zat. Itu zat. Zat yang lainnya, lain daripada zat Allah. Zat yang lainnya, lain daripada zat Allah. Zatnya, zat Allah tu yang maha tinggi. Inilah makna qiyamuhu binafsih. Makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, maknanya tak berkehendak Allah kepada zat. Tu nak ayat begitu tu. Ada Tuhan ni tak berkehendak kepada zat. Ayat ni tak berkehendak Allah kepada tupai ada di zat yang lain. Tu makna berdiri dengan sendiri. Allah yarham pada ia terjemahnya ada sendiri-sendiri. Ayah dia terjemahnya ada cara-cara diri. Itu makna berdiri dengan sendiri. Ada cara-cara diri. Ada dia tu sendiri. Maknanya ada dia ni tak berkehendak pada tupai zat yang lain. Inilah maksud dengan kata berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maknanya ada dianya, tak ada bertupai ada dia yang lain. Macam ada manis di sakak, macam ada masing di garik, macam ada pedah di lado. Tu masalah tu ya ada tu bertupai ada dia yang lain tu.
Tengok masing dia adanya di garis, bertupai ada di garis, bertakak berjelira di garis. Pedah dia bertupai adanya di lada. Manis katakanlah dia bertupai ada sana itu di sakah, tak itu ke? Putih dia ada di kertas, dia ada di kapas, dan segala rasa-rasa semua tu dia bertupai ada di yang lain berlaku. Ada Tuhan macam tu ke ada weh. Tak berkhandak pada tupai ada di yang lain. Macam ada sifat dia bertupai ada di zat, Tuhan kita ni ada macam tu ke? Tak. Tu makna berdiri dengan sendiri. Inilah maksud berdiri dengan sendiri. Maknanya ada dia ni tak berkhandak tupai ada di yang lain. Ada dia buat diri sendiri, cara-cara diri dia. Dia sendiri-sendiri dia, tak ada berhajat pada tupai ada di yang lain, ada Tuhan. Kerana Tuhan ni ya terkaya ke? Kerana Tuhan ni terkaya. Ya supaya juga orang kita dia dak kecek kalau kena berdiri di atas kaki sendiri. Dia ada dalam bahasa Melayu tu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau orang potong cakap dia kata kena berdikari. Dia kata berdikari. Maknanya kita ni berdiri di atas kaki sendiri. Makna lagu mana? Kita ni ada tak tupai orang. Dia ada berdikari ni ada tak tupai orang lah. Boleh buat diri sendiri. Tak itu ke? Cari makan sendiri, kerja sendiri. Tak ada kena tupai orang, tak ada kena tupai orang tua. Dia panggil berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Tidaknya. Kita buat gapo-gapo sendiri. Tak ada tupai orang dak. Dia panggil berdikari. Inilah makna berdiri di atas kaki sendiri. Kalau begitu di sini Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Dengan maknanya ada Allah tak berkehendak kepada tupai ada di zat yang lain. Tidak. Maka dia tak berkehendak Allah itulah. Dia tak berkehendak Allah itulah. Tak berkehendak Allah kepada tupai ada di zat yang lain itulah. Itulah ia panggil satu makna daripada dua makna bagi makna qiyamuhu binafsih. Ya makna qiyamuhu binafsih ni ia ada dua makna. Makna ada Tuhan tak berhajat, tak berkehendak pada tupai ada di zat yang lain. Ini ia panggil salah satu daripada makna bagi qiyamuhu binafsih. Dia Tuhan ia terkaya ke? Tuhan terkaya. Mana Tuhan ni tak berhajat. Pesim berhajat ni bukan dia Tuhan. Dia tak semacam kita makhluk ni pesim berhajat. Berkehendak pada tu, berkehendak pada ning, berhajat kepada tu, berhajat kepada ning. Tu pesim dia makhluk kita lagu tu lah. Ada pun Tuhan dia terkaya. Dia tak ada pesim berhajat ni. Moga dia Tuhan ke? Dan ada berhajat pada tupai yang lain. Nak ada berhajat pada tupai di zat yang lain. Semacam kita katanya ada pedah ni dan nak ada dia tu berhajat pada tupai lada. Masing kita katanya nak ada dia berhajat pada tupai garis. Tu pesim berhajat gitu. Tak ada ni. Tuhan kita lagu tu ke? Ada pesim berhajat tupai yang lain ke? Tak. Tu makna kata berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Ni sifat Tuhan ni. Tuhan ni pasti ada dia berhajat, dia tak ada berhajat pada tupai zat yang lain, pada tupai yang lain dak. Inilah ia panggil satu makna daripada dua makna bagi qiyamuhu binafsih. Dan satu makna qiyamuhu binafsih dan satu makna yang satu lagi yang lain pula, dan tiada berkehendak pula. Dan pula dengan makna juga, dan tiada berkehendak juga. Nak ada Allah Ta'ala itu tak berkehendak, tak berhajat juga kepada mukhassis. Mukhassis, apa makna mukhassis? Dia tafsirnya yakni fa'il. Kalau kira asal lugah, mukhassis ini makna yang menentukan. Makna yang menentukan. Mukhassis tu asal maknanya yang menentukan. Mukhassis tu isim fa'il lah. Khassasa yukhassisu takhsisan fahuwa mukhassisun. Tu mukhassis tu isim fa'il lah. Asal makna di dalam lugah makna yang menentukan.
Tapi maksud sini apa makna mukhassis? Dia tafsirnya yakni fa'il. Fa'il. Fa'il itu yang menjadikan dia. Itu makna fa'il. Murad dengan fa'il itu kalau terjemuh pada bahasa Melayu kitanya, yang menjadikan dia. Maknanya ada Tuhan tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ada Allah tak berkehendak, ada Allah tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu makna qiyamuhu binafsih, makna yang kedua. Ada dia ni biasanya tak ada berhajat pada orang menjadi. Ada dia ni bahasa tak tupai orang. Tak tupai zat yang lain. Tak menupai ada di yang lain. Ni ada Tuhan. Itu dua pengertian makna qiyamuhu binafsih. Pengertian pertamanya ada dia tak bertupai ada di yang lain. Dan makna yang keduanya ada dia tak berhajat kepada yang menjadi. Ada dia tak berhajat pada tupai ada di yang lain, ada dia tak berhajat kepada yang menjadi. Ni Allah. Wajib kita kena i'tiqad gitu. Ni sebagai menjadikan akidah kita. Dan sebagai menjadikan pegangan kita. Orang berilmi kena pegang lagu ni. Siapa tak i'tiqad lagu ni, rusak akidah. Rusak akidah kita. Bila rusak akidah, membawa ada rusak ilmi kita. Unuh sampai ke ilmi. Bila rusak ilmi, tak panggil orang mukmin lah. Tak panggil orang mukmin. Kerana Tuhan kata, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu ni tak lepas pada Allah. Tuhan katanya, mu ni tak lepas ke Tuhan. Nak ada mu pun berhajat pada Tuhan wi ada. Kalau Tuhan wi ada, nak ada macam mana mu pun. Tak itu ke? Dalam hal ada pun kita, dalam hal berpanjangi ada kita ni pun, dia tak lepas pada Tuhan juga. Dia dak mengekal kita, wi kepanjangi kita. Wi kita ni ada sokmu. Semenjak daripada hari itu hingga sampai ke hari ni, kita dak kekal dalam hal ada ni. Dia dak bantu. Dia dak mengekal kita dalam hal ada ni. Allah. Tuhan ni. Sebab itulah kita ni, senantiasa kita ni tak lepas pada Allah. Dan senantiasa ni kita ni berhajat kepada Allah. Itu mana Tuhan kata, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua senantiasa kamu berhajat kepada Allah. Itu dia. Ngerti kita. Kata kita ni tukuk ni pun sedap tengok lah. Walaupun kita terlupa, tak terlupa pun, dia ingat ke dia, tak ingat ke dia pun, kita tak lepas ke dia. Nampak tak? Anak ada kita pun tak lepas dia juga. Berpanjangi kita, kekal kita dalam hak ada ni tak lepas dia juga. Dia dak batu, dia dak menahan ni. Dak mengekal kita dalam hak ada kita pun dia juga. Kau ni semua tu dia berlaku, kita tak lepas pada Tuhan berlaku. Hidup kita dia, gerak geri kita dia, makan minum pun dia, kerja kita pun dia berlaku, dak retah, dak cara kita ni. Duk kakor kita ni, dia berlaku, Allah Ta'ala berlaku lah. Habis itulah ayat kata kita ni tak lepas Tuhan. Sedap tengok dengan Tuhan lah kita ni. Nampak tak tu? Di balik dia ni dia dah royak balik kita tu. Dia dah royak balik kita. Balik dia, wallahu huwal ghani. Allah Ta'ala tu yang maha kaya. Dan Tuhan tu terkaya. Apa mana terkaya? Tak berhajat. Apa mana tak berhajat? Tak berkehendak. Itu mana Tuhan yang terkaya. Tak ada berhajat, tak ada berkehendak semacam kita. Kita berhajat berkehendak pada Tuhan. Dia berhajat berkehendak pada siapa Tuhan? Tak, dia tak berhajat, tak berkehendak pada siapa pun. Berhajat pada tupai yang lain ke? Tak, terkaya. Berhajat dia ni pada orang menjadi ke? Tak, terkaya dia. Tak ada berhajat juga. Berhajat pada menolakkan kekurangan ke? Tak, kerana dia sepenuh dah. Dan berhajat pada dia ni buat mungkin, tinggal buat mungkin ke? Tak, kerana buat mungkin, tinggal buat mungkin harus nisbah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena tu dah. Dia tak kena tu selera lah kita ni. Orang mukmin wajib kena tu tiap-tiap orang. Kalau tak kena tu maknanya tak dikatakan orang mukmin lah. Habis itulah kena mengaji akidah. Dan nabi kena tu kena sifat-sifat tu tidaknya dia tak kena sifat-sifat Tuhan, tak kena dia hukum-hukum bagi sifat Tuhan,
macam mana kita nak kenal Tuhan. Tu kewajipan ke atas kita, tiap orang kena kenal Tuhan belaka. Dan orang mukmin wajib kena kenal Tuhan belaka. Apa nak kenal lagu mana? Kena belajar, kena mengaji. Sebab itulah belajar mengaji ni kewajipan ke atas kita. Ni kita dak menunai kewajipan ni. Supaya kita reti, supaya kita faham, supaya kita dapat boleh kenal Allah Ta'ala. Ni pegangi kita, ya bersakut dengan akidah ni. Pegangi kita ni. Pegangi kita lagu tu lah. Ni Tuhan ni maha kaya. Kaya Tuhan. Tak berhajat Tuhan. Tak berkehendak Tuhan. Ada dia berhajat pada tupai yang lain ke? Tak. Ada dia berhajat pada yang menjadi ke? Tak. Ada dia ni berhajat pada menolakkan kekurangan ke? Tak. Ada dia ni berhajat pada buat mungkin, tinggal buat mungkin ke? Tak. Ni panggil Tuhan tu maha kaya. Itulah wahuwal ghani. Allah Ta'ala tu yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Terkaya subuh-subi Allah Ta'ala ni. Ni masalah maknanya dia terkaya Tuhan ni. Ada dia ni tak ada berhajat pada tupai yang lain, tak semacam masing. Nak ada berhajat pada tupai garis. Dia macam pedah kita katanya nak ada berhajat pada tupai lado. Yang cara dia tak boleh. Ada Tuhan macam itu ke? Tak. Kerana Tuhan ni maha terkaya. Tidaknya. Kerana dia zat dah. Tak berhajat pada tupai zat. Moga dia zat dah. Ada Tuhan ni tak berhajat pada orang menjadi. Moga dia sedia. Benar apa yang berhajat pada yang menjadi benar baru. Tak berhajat Tuhan pada menolakkan kekurangan. Kerana ia sepenuh dah. Orang tak sepenuh tu berhajat berkhanak pada menolak kekurangannya. Lepas Tuhan itu ia sepenuh dah. Tak ada berhajat pada menolakkan kekurangan. Moga dia sepenuh dah. Tak berhajat pada buat mungkin, tinggal buat mungkin. Moga harus dia buat mungkin. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada berhajat pada buat, tak ada berhajat pada tinggal. Moga harus. Nampak dah tu? Itulah mana Tuhan yang maha kaya. Betul? Itu dianya. Habib. Itulah dua makna boleh kita mengambil pengertian di situnya. Ada Tuhan tak berkehendak kepada tupai ada di zat yang lain. Itu makna berdiri dengan sendiri. Dan kita boleh reti dua makna. Makna yang pertama, ada Allah tak berkehendak pada tupai ada di zat. Makna yang keduanya, ada Allah tak berkehendak pada yang menjadikan. Inilah makna qiyamuhu binafsih. Bukan kata makna qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tu duduk, lepas tu ia berdiri dengan sendiri, dengan tidak ada orang tolong. Bukan begitu. Kata berdiri dengan sendiri ni gak, segera faham begitulah. Apa tu makna lagu mana? Makna dianya dua. Pertama, ada Allah tak berkehendak pada tupai ada di zat. Dan yang keduanya, ada Allah tak berkehendak pada orang yang menjadikan dia. Habis. Inilah makna qiyamuhu binafsi. Kalau gitu dia kata di sininya, maka dengan kaya ia Allah. Kaya dengan mana? Terkaya. Tu lurah bahasa ke? Dia kena ubah-ubah sikit tu. Maka dengan kaya ia, yakni maka dengan terkaya ia Allah. Dengan terkaya ia Allah, terkaya dengan maknanya tak berkehendak ia Allah. Ini ia alih bahasa pula ni. Dia alih ibarat pula. Dulu kata tak berkehendak, tapi mari sini mana terkaya. Mana hotullah ya tu. Dengan terkaya ia Allah, terkaya dengan mana tak berkehendak ia Allah. Terkaya tak berkehendak daripada zat. Itu melazim iyo, mesti iyo Allah tu zat. Dia tak lagi dah. Dia katanya Tuhan ni terkaya daripada zat. Tak berkehendak Tuhan kepada tupai zat. Mesti Allah Ta'ala tu zat. Itu melazimi tu. Saya panggil reti dengan cara dilalah iltizam. Reti di situnya, Tuhan zat. Dan ada Tuhan ni tak tupai zat. Kita reti lagu mana? Kalau gitu Tuhan ni zat dah. Tidaknya. Dah kata terkaya Allah daripada zat. Bila kata yang terkaya daripada zat ialah Allah tu zat lah. Bila kata terkaya daripada zat, mana Tuhan tu kenapa dah zat lah. Bukan dia sifat. Gini kerana kita sudah maklum
Kita sudah maklum makna zat itu, gapo dia makna dianya, takrif dianya, we kenal hakikat zat dulu. Tapi itulah kita kena mengaji ni, we gerti istilah usuluddin. Dia guna zat, sifat, arra', jiring. Dia panggil istilahat dia. Istilahat dalam usuluddin. Kalau tak gerti hak ni, dia tak nak gerti ni. Tapi itulah gerti makna zat, gerti makna sifat, gapo dia. Kalau gitu makna zat ni takrif dianya, dia ulama nak mentakrifkan zat-zat ni. Bila kata zatnya, dia gapo dia, hakikat dianya. Mahiyah dia tu kena ada gapo dia. Bila kata zatnya, maqama bi nafsih. Bagi yang berdiri ia dengan sendiri. Dengan maknanya, dia ni tak berkandak pada zat yang lain. Tu zat. Dia kata berdiri dengan sendiri juga dia. Mana tak berkandak pada zat yang lain. Nak ada dia berkandak pada tupai zat yang lain ke? Tak. Tu dia panggil zat. Dia panggil zat ia lagu ni dah. Berdiri dengan sendiri. Pasal zat ni bahasa dia dah. Dia panggil nafsiyah. Dia sifat yang tentu bagi zat ni. Dia pasal lagu mana? Berdiri dengan sendiri. Dia pasal ada tak berkandak pada tupai ada di zat yang lain. Sebab itulah bila kata terkaya Allah daripada zat, melazimkan ia Allah tu zat, bukan sifat. Dia kata Tuhan ni ada tak tupai zat. Lazimlah. Lazim kata Tuhan tu zat dah. Kerana zat-zat ni ada sendiri. Tak bertupai ada di yang lain. Hatu zat. Hati dah. Habis itulah bila kata Allah terkaya daripada zat. Bila kata begitu, melazimkan ia. Yani mesti ia Allah tu zat, bukan sifat. Sebab apa bukan sifat? Sebab apa boleh kata bukan sifat? Mesti kena zat, bukan sifat. Sebab apa boleh kata bukan sifat? Kerana sifat itu, dia katanya, tak dapat tiada, yakni mesti. Sifat-sifat ni mesti. Bahawa ia sifat tu berkehendak, nak ada dia berkehendak kepada zat. Inilah fungsi sifat. Ia panggil nafsiyah bagi sifat. Ia bahasa dia lagu tu dah. Dia nak ada dia berkehendak, nak ada dia tu berkehendak pada tupai ada di zat. Dia tak boleh ada dengan sendiri. Dia tak boleh ada cara diri dia sifat. Nak asing sifat daripada zat dia tak boleh. Dan nak ada dia pasti kena ada di zat sifat ni. Nak ada cara diri dia tak boleh. Sebab itulah kita kena kenal dulu apa makna zat, apa makna sifat. Hawi reti situ dulu, faham molek situ dulu. We kenal hak tu dulu. Bila kenal dah, bila orang sebut barulah ia tergamar mari. Bila kata zat, lagu ni zat. Dia tergamar mari. Zat dia pesenya dia berdiri dengan sendiri, ada sendiri. Bawa dia sendiri, tak ada bertupai ada dia yang lain. Bila sebut sifat, kita gambar dah. Sifat ni pesenya dia tak boleh asing daripada zat. Kena menupai di zat. Dia kena ada di zat. Nak ada cara diri tak boleh. Tu sifat. Bila sebut zat, dia tergambar mari. Maqama bi nafsih. Bagi yang berdiri ia dengan sendiri. Yakni yang ada sendiri. Apa makna barang yang ada sendiri? Yakni ada dia ni, dia tak berkehendak pada tupai ada di zat. Ni ialah makna zat. Ada pun sifat, makna yang mana? Maqama bi ghairihi. Tu sifat. Makna dianya maqama bi ghairihi. Bagi yang berdiri ia di yang lainnya. Yakni bagi yang ada menupai ada di yang lain. Dia menupai ada di zat. Hati yang panggil sifat. Dia nak ada cara dia tak boleh. Dia tak boleh asing pada zat. Nak ada dia, menupai ada di yang lain. Menupai ada di zat. Nak ada cara diri dia tak boleh. Kena menupai ada di zat. Ni lah fungsi sifat. Nampak tak? Kita buat misal. Zat sifat ni kita misal. Sepertinya dia garis masalah. Maka garis tu dia panggil apa? Zat. Ada cara diri. Dia ada bawa diri sendiri. Dia tak menupai ada yang lain. Tu garis tu dia panggil zat. Dia panggil zat tu. Maka putih garis tu dia panggil apa? Sifat. Putih tu menupai ada di garis tu. Dia tak boleh nak asing daripada garis. Nak ada cara diri dia boleh tak putih tu. Alih. Dia panggil sifat putih garis tu.
Rasa dia tu, garis tu, rasa dia tu masing. Maka masing tu dia panggil sifat tu. Dia tak boleh ada juga cara diri dia tu. Dia kena menupai ada di garis. Dia tak ada masing sendiri, dia tak ada. Dia putih sendiri, dia tak ada. Hatu sifat dia pasal lagu tu dah. Dia sendiri tak boleh. Dia kena menupai. Putih dia kena menupai. Dia tengok menupai ada di garis putih tu. Masing dia kena menupai ada di garis. Hati dia panggil sifat. Apa si menupai tu sifat. Apa si tak menupai buat ada cara diri ni dia panggil zat. Tidaknya. Habis itulah nak cari putih dengan tidak ada apa-apa. Tak ada. Masing dengan tidak ada di apa-apa. Dia tak ada. Dia kena di apa-apa. Kalau kita masing apa? Kalau putih apa? Dia kena di apa-apa. Kalau tak di apa-apa, dia tak boleh. Kerana sifat ni bahasa dia dah pasal ada dia tu kena menupai ada di zat. Tidaknya. Hati kita reti. Ni zat pengertian lagu ni. Dan sifat pengertian lagu ni. Tidaknya. Biasanya zat ni tak menupai ada di yang lain. Biasanya sifat ni nak ada dia menupai ada di yang lain. Tak boleh cara diri dia tak boleh. Nak tidak asing daripada yang lain tak boleh. Bukan mustahil sifat nak ada sendiri. Kalau tak ada di yang lain. Mustahil. Dia biasanya dia lagu tu dah sifat ni. Katakanlah. Katakanlah. Noyak sosok tu jadi banyak. Tak ada masuk. Itu dianya. Itulah kita reti makna zat, makna sifat. Lepas tu pulaknya, selepas pada kita reti dah makna zat, makna sifat, kemudian zat tu pulaknya, terkadangnya panggil jiring. Tengok. Dia pecah pula tu. Dan terkadangnya boleh panggil zat saja. Ada juga lagu tu. Kadang-kadang zat tu, boleh panggil zat pun boleh panggil, jiring pun boleh panggil. Zat pun panggil, jiring pun panggil. Terkadangnya dia satu benda tu dia boleh panggil zat saja, nak panggil jiring tak boleh. Tak boleh panggil jiring. Terkadang ada juga lagu tu boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jiring. Kalau zat hak biasa bertepat, bawa diri sendiri, kalau zat hak biasa bertepat bawa diri sendiri, boleh panggil zat, lagi pula boleh panggil jiring. Kalau zat hak biasa tak bertepat seperti zat Tuhan kita, boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jiring. Apa? Kalau zat habis yang bertepat, dia boleh panggil zat, lagi pula boleh panggil jiring. Kalau zat habis tak bertepat ni, dia boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jiring. Sebab itulah Tuhan zat Tuhan kita, tak boleh kata jiring. Tidaknya. Boleh kita reti di situ laginya, zat ni dia umum. Dia umum. Semata-mata benda ada cara diri, benda buat diri sendiri tak menupai ada di yang lain, tak ada kira. Sama ada benda ni berdiri dengan sendiri, bertepak tak bertepak, ia panggil zat semata-mata. Hatu mana dia umum. Ada cara diri, ada dia bertepak, ada pesi tak bertepak, semata-mata ada cara diri tak menupai ada yang lain, bertepak tak bertepak, ia umum, dia panggil zat berlaku. Karena ta'rif zat ni maqama binafsih, bagai yang berdiri ia dengan sendiri, bagai buat diri sendiri. Ada tak berhajat pada tupai yang lain, hati yang panggil zat. Ai mutahayyizan kana aw ghairahu, sama ada yang tepat darinya, ataupun yang lainnya, lain daripada bertepat. Mana sama ada yang tepat ataupun tak bertepat. Sama ada yang tepat ataupun yang tidak bertepat, ia panggil zat berlaku. Asalnya bawa diri sendiri. Apa? Sebab itulah maka boleh panggil zat tu asalkan benda bawa diri sendiri. Zat lah panggilnya. Asalkan bawa diri sendiri, panggil zat lah. Inilah makna kata zat tu umum. Tengok tubuh badan kita zat, Allah Ta'ala pun zat. Nampak tak? Kita ni, diri tubuh badan kita pun zat, Tuhan pun zat. Tak itu kan? Inilah kata zat tu dia umum. Maksud dan taklifnya maqama binafsih mutahayyizan kana aw ghairuhu. Benda yang ada bawa diri sendiri, bertepat ada ia ataupun lainnya, lain daripada bertepat. Yang tepat ada ia ataupun tak bertepat. Manakala zat yang bertepat itu yang panggil zat, lagi pula panggil jirim.
Manakala zat yang tak bertepat ni dia boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jiring. Macam zat tu heke, zat saja ya tu. Zat yang tak bertepat, zat yang tak tepat boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jiring. Sebab itulah Allah Taala tu zat bukan jiring. Kita kena reti. Manakala kita makhluk ni boleh panggil zat, lagi pula boleh panggil jirim. Kena reti mula istilah usuluddin tu. Bila sebut zat kita gamar. Bila sebut sifat kita tergamar. Tidaknya. Lepas tu di antara zat dengan jirim tu dia panggil umum tu. Zat tu umum, jirim tu khusus. Jirim tu khas, dia khas dengan benda bertepat. Bawa dia sendiri. Hati dia panggil jirim. Ada pun zat ni dia umum. Tak ada kira. Sama ada bertepat, sama ada tak bertepat, asal buat dia sendiri dia panggil zat matalah. Tidaknya. Tapi dia umum. Iti istilah hak dia ni. Sebut zat, gambar. Bila sebut sifat, kita gambar sifat dia. Habis di situ. Reti dah. Ya kena reti benda-benda ni dulu. Tak reti benda-benda lagu ni, dia tak reti kitab-kitab usuluddin ni, dia payah istilah hak dia guna tu. Apa tu? Tapi hak kewajipan kita kena begainya, kata Tuhan ni ada ni tak tupai yang lain. Ada dia tak berhajat pada jadi. Hak tu sebagai menjadikan akidah kita. Tujuan ni juga sampai situ ya. Kali gitu dia kata di sininya maka kayu iyo, yakni maka terkayu iyo Allah terkayu daripada zat. Bila kata Tuhan ni terkayu daripada zat, bila kata ada dia tak menupai ada di zat, melazimkan iyo, mesti iyo Allah zat, bukan sifat. Nampak tak? Tak lagi dah. Dia kata Tuhan ni ada bukan menupai ada di zat. Kat mana dia tu zat dah tu. Sebab zat ni pesan dia bawa dia sendiri. Tak ada menupai ada di zat yang lain ke. Bila kata Tuhan ini tak terkayu, mana tak berhajat daripada zat, daripada tupai zat, melazimkan ia Allah Ta'ala tu zat, bukan sifat. Allah tu mesti zat, bukan sifat. Sebab apa boleh kata begitu? Sebab apa boleh kata bukan ia tu sifat tu? Kerana sifat itu dia katanya tak dapat tiada, yakni mesti bahawa ia sifat tu berkandak pada zat. Ya pasal dia dah pasal sifat ni pasal berkandak pada tupai ada di zat. Kerana sifat dia tak boleh ada dengan sendiri, tak boleh terasing daripada zat. Bila kata Tuhan ni ada, bila kata Tuhan ni ada, tak menupai ada di zat, hati reti kata Tuhan tu zat. Sebab dia zat, habis itu ya ada tak betul ada di zat tu, muka dia zat. Tidaknya bukan dia sifat. Kalau sifat tu dah menupai ada di zat, habis. Yang keduanya, dan tiada sah ia sifat itu. Sifat ni tak sah, mana tak boleh. Tak sah, mana tak boleh ia sifat tu berdiri dengan sendiri. Sifat ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Tak sah. Mana tak leh. Sifat ni pesan dia dah, pesan tak leh berdiri dengan sendiri. Kerana sifat ni dia bahasa dia dah, benda pesan ada dah. Tanya bukan ada dia ni dengan sendiri dah. Sifat yang pesan dia lagu tu dah. Pesan bukan benda ada dah dengan sendiri, bukan. Kerana sifat ni pesan ada dia ni berkandak menupai ada di zat. Ya pesan dia lagu tu dah sifat ni. Pesan ada dia tu berkandak pada nupai ada di zat. Pesan tak boleh terasing daripada zat. Ia kena berkait dengan zat, menupai ada di zat. Dia berjelira di zat. Tu dia sifat dia lagu tu. Tengok tak putih. Putih sendiri dengan tidak ada di zat, dengan tidak ada di apa-apa, tak ada. Demikian juga segala rasa seperti pedas dengan sendiri, tak ada. Kalau sepedah tidak di apa-apa, tak ada. Ia kena ada di apa-apa. Sampai itulah katanya kalau pedah apa? Ia negeri sendiri pedah, tak boleh. Tak ada benda ada. Hanya pedah tu dia kena ada di zat. Sampai itulah kalau kita nak pada pedah, dia kena ambil zat lada tu. Nak ke pedah, kena pergi beli lada. Nampak tak? Nak ke mani, kena pergi beli sakar. Nak ke masing, kena pergi beli garam. Nak pergi beli masing saja tak boleh. Nak beli manis saja tak boleh.
Nak beli pedah aja tak leh, dia tak ada benda. Apa dah? Hatu sifat dia pasal lagu tu dah. Kita nak asing dia daripada zat tak leh. Nak asing pedah dengan lada tak leh. Nak asing suku sifat dengan zat dia tak leh. Ya sifat dia pasal lagu tu lah. Hatu dia panggil nafsiyah dia. Dia nak tak leh dah, dia lagu tu dah. Tapi itulah. Kalau orang buat soal. Buat soal lagu mana? Tuhan kuasa ke tak? Tuhan buat pedah saja. Berdiri dengan sendiri. Dengan tidak ada menupai ada di zat. Tuhan kuasa tak percaya? Tu kalau orang tu tanya. Tuhan kuasa ke tak? Buat masing saja. Tak ada apa-apa. Buat pedah saja. Tak ada apa-apa. Buat manis saja. Tak ada apa-apa. Tuhan kuasa tak lagu tu? Kalau orang tanya, sekali lekat juga tu. Tengok pula nak kata kuasa tak kuasa ni. Tengok benda mustahil ke benda harus. Kalau benda mustahil kerana Allah dan iradat Tuhan dia tak bertakluk pada benda yang mustahil. Hanya kerana iradat Tuhan dia bertakluk dengan benda yang harus saja. Maka sifat berdiri ia dengan sendiri itu masuklah perkara yang mustahil. Sifat ada cara diri dia tu. Maksudnya benda mustahil. Apa benda mustahil? Mustahil pada akal. Apa makna benda mustahil pada akal? Benda tak terima sungguh. Benda tertudak tak terima nak kata sungguh. Maka kerana iradat Allah dia tak bertakluk. Nak kata Tuhan kuasa, tak kuasa, dia tak boleh lakon. Bukan kerja dia. Apa benda mustahil? Kita tanya tu salah dah. Tuhan kuasa dak buat pedas saja tak ada di benda. Salah dah. Tuhan kuasa dak buat manis saja tak ada apa-apa. Duk cara dia manis tu. Tak menupai ada di benda Tuhan kuasa dak. Kita tanya itu salah dah. Karena benda mustahil gitu. Ya mustahil sifat dengan ada cara diri dia. Hak ada cara diri ni zat. Napa dak? Atau banyak kerja bukan kerja bukan kerja dia tu. Napa dah tu? Sebab itulah Tuhan nak buat sifat ni ia kena menjadikan zat. Menjadikan sifat tu di zat. Tidaknya. Lepas Tuhan tak kuasa tak boleh kata tak kuasa. Tuhan lemah ke? Tak boleh kata lemah. Bukan kerja dia. Kerana kerana iradat dia tak bertakluk pada benda mustahil. Sebab kata-katanya gajah dia tak kuasa nak inyok kecek aku tu. Gajah ni tak ada. Besar saja. Nak inyok tak boleh. Orang tak kecek lagu tu ke kerja dia. Itu dia nya hatilah. Tapi itulah kebanyakan orang jahil kadang-kadang dia tanya. Tuhan kuasa tak nak buat anak dia. Mungkin Tuhan ni maha kuasa. Kuasa berlaku ke Tuhan ni. Tuhan kuasa tak nak buat anak dia. Nak buat bini dia. Nak buat anak, nak buat jadi bini dia. Tuhan kuasa tak? Tak boleh kata tu. Anak-anak ni benda mustahil. Isteri-isteri ni benda mustahil. Nak kata kuasa pun tak boleh. Nak kata tak kuasa pun tak boleh. Kerana kerja dia. Benda mustahil ni. Tak ditakluk oleh kedera iradat. Kerana kedera iradat takluk pada benda mungkin. Kita mengaji sifat kedera iradat tu. Tak itu ya? Itu dianya. Habis itu. Tak boleh. Dia mesti kena bertepat. Dia bertepat jiring ada. Zat makhluk ni lari pada tepat tak boleh. Mustahil dia nak lari pada tepat. Dia kena bertepat semata-mata. Bila ada bertepat. Bila ada mesti bertepat. Bila ada wajib pada akal bertepat. Itu zat makhluk. Bukan kata tiap-tiap ada mesti bertepat. Bukan begitu. Siapa kata tiap-tiap ada mesti bertepat. Zat tu hewan ada. Kalau itu zat tu bertepat. Rusak akidah situ pula. Itu dia. Habis. Dia katanya sama ada sifat itu sifat yang qadim atau yang baru, sifat yang baru. Maknanya sama saja. Di segi kata sifat tu tiada sah ia berdiri dengan sendiri. Sifat ni tak sah berdiri dengan sendiri. Tak ada kira lah sifat tu sama ada sifat yang qadim, sifat yang baru, sifat yang pasal dia lagu tu dah. Tak ada kira sama ada sifat bagi zat yang qadim
ataupun sifat bagi zat yang baru, kerana sifat ni pesi dia balah tu dah tiada sah ia berdiri dengan sendiri. Tengok sifat-sifat tu sifat-sifat zat tu sifat yang ada di zat, sifat yang erti di zat. Sifat kederak, sifat yang ada di zat. Sifat iradat yang ada di zat, sifat ilmu yang ada di zat. Nampak tak? Nak cara dia tak boleh. Tak ada kira lah sifat, sifat je. Sifat yang qadim ke sifat bagi zat yang qadim ke sifat bagi zat yang baru, sifat ia pesen dia lagu tu dah tak ada kira lah. Dia tak sah nak tidak ada dengan sendiri dia. Tidaknya. Tu kalau kita kira sifat yang ada. Kalau sifat yang sungguh pun teraya, supaya tu juga dia. Dia reti di zat kat sifat tu dia. Nak reti panjang, reti di benda. Nak reti pandang, reti di benda. Nak reti besar, reti di benda. Nampak tak tu? Kalau tak ada benda-benda, tak ada apa-apa, reti tak panjang-pandang. Sampai itu panjang-panjang apa? Pandang apa, besar apa? Kepat-kepat apa, bulat-bulat apa? Itu sifat bahasa sungguh. Ya sifat ni pulaknya, ia ada sifat bahasa ada, sifat bahasa sungguh. Kedua-dua tu dia tak reti. Kalau tak dia ada di zat. Kalau sifatnya ada, ia kena menupai ada di zat. Kalau sifat bahasa sungguh, ia reti. Menupai kat jalan reti di zat tu. Pengertian di zat. Mana retinya di zat. Yang kita suku cara dia, tak reti, tak ada. Tak ada benda, dia tak boleh hedo. Dia tak boleh reti mula lagi dah. Itu sifat. Reti. Reti benda-benda lagu ni, istilah usuluddin ni. Dan dimakia lagi iyo Allah Ta'ala kayo, mana terkayo daripada fa'i. Fa'i ni yang menjadikan. Tuhan ni terkayo daripada fa'i. Tuhan ni tak berhajat, tak berkhanak kepada orang yang menjadikan. Itu bila kata begitu tu, Tuhan ni tak berhajat pada orang menjadi. Bila Tuhan ni tak berkhanak pada orang menjadi, ada dia tu. Bila kita kata begitu, melazimkan iyo Allah Ta'ala tu qadim. Kita tak boleh kira. Mesti kena Tuhan qadim. Tuhan ni ada tak berhajat pada orang menjadi. Mak kita kata dia qadim. Nampak tak? Sebab apa? Sebabnya dia kata benda qadim, benda tak berhajat pada orang menjadi lah. Bila kata Allah Ta'ala tu terkaya daripada orang menjadi, reti kata nak Allah Ta'ala tu qadim, bukan dia baru Tuhan. Ni maksud dalam makna kidam ni. Sebab itulah salah satu daripada makna qiyamuhu bi nafsi ni, dia maksud dalam makna kidam. Nampak tak tu? Mana sedia Tuhan. Reti betul mana? Reti betul makna yang kedua ni. Reti ke mana? Dan makna yang kedua bagi qiyamuhu bi nafsi ni, makna dia kan? Ada tak berhajat pada yang jadi. Kalau gitu dia qadim. Dia sedia ada. Reti kata dia sedianya. Bukan iyo Allah Ta'ala tu yang baru. Dia kata qadim ke? Bukan iyo baru. Bila kata bukan iyo baru, qadim. Di antara dua tu yang panggil apa panggil? Dalam istilah panggil apa ya? Lazim malzum. Bila kata qadim enggak bukan yang baru. Bila kata bukan yang baru, qadim. Itu panggil lazim malzum. Seperti ni dia ada, tak ada. Dia sedia, tak baru. Dia kekal, tak menasuk. Dia bersalah, tak serupa. Dia panggil lazim malzum. Dalam istilah dia guna. Lama kita tak reti lazim malzum pula ni. Banyak kakah-kakah dia ni. Banyak kakah-kakah dia ni. Habis. Tu bukan iyo Allah Ta'ala tu yang baru. Bila katanya Tuhan ni terkaya daripada orang yang menjadi. Terkaya daripada fa'i. Tuhan ni terkaya daripada orang menjadi. Maknanya ada dia tak berhajat pada orang menjadi. Ada dia tak berkhanak pada orang menjadi. Melazimkan ia Tuhan tu qadim. Reti kata Tuhan tu sedia dah tu. Dia kata sedia gak dia. Bukan ia baru dah tu. Tidaknya. Sebab apa boleh kata melazimkan qadim? Kerana yang berkhanak pada fa'i itu, kerana yang berkhanak pada fa'i itu, kerana yang berkhanak berhajat pada orang yang menjadi itu, segala yang baru.
Hak pesen berhajat pada yang jadi tu benda baru. Pesen benda berkehendak pada yang jadi ni, itu ialah kesemuanya benda yang baru. Tengok kita ni. Benda tak ada dulu. Benda tak ada dulu. Benda tu nak ada dia berhajat dengan jadi tu. Yang kita ada dengan sendiri tak boleh hadir. Yang kita ada dengan sendiri. Nak ada dia hajat dengan jadi. Sebab kita ni tak ada dulu kita ni. Tengok kita ni tak ada dulu. Dulu kita tak ada. Kalau kita lah umur 60 kita ni. Sebelum kita 60 ni. Kita ada ke tak? Tak ada. Nak ada kita ni. Ada ni berhajat dengan jadi ni. Yang mustahil nak ada dengan sendiri dengan tidak ada yang jadi ni. Itu benda pesen baru, benda ada berhajat dengan jadi ni. Lepas tu baru ke? Tuhan sedia. Bila kata sedia kak, reti sedia ada dia tak berhajat dengan jadi. Bila kata tak berhajat dengan jadi, retinya dia ni sedia. Ia tukar kayak gitu nah. Itu panggil lazim malzum. Tidaknya. Dia kata ada yang tak berhajat menjadi, reti tak sedia. Dia kata sedia tu reti kan? Tak berhajat dengan jadi. Dia kata tak berhajat menjadi, reti tak sedia lah tu. Nah, apa dah tu? Dia berkata lazim tukar gimari. Tiket turuk gimari. Lazim malzum. Lazim malzum. Dia panggil. Sampai itulah reti. Benda pesen berkehendak pada yang menjadi itu dia panggil semua benda baru. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dengan makna terkaya Allah daripada yang menjadi. Kalau begitu lazim di situnya Allah Ta'ala tu qadim. Kerana benda yang benda tak berkehendak pada yang menjadi itu panggil benda qadim. Benda yang berhajat pada yang menjadi benda baru. Bila kata Tuhan ni tak berhajat menjadi, kita kata nak qadim Tuhan. Bukan tak ada dulu dak lah Tuhan ni. Itu makna sedia. Sedia ni ternafi Adam as-sabiq. Sedia ni tak ada hak dulu daripada ada. Tak ada yang dulu daripada ada. Itu panggil sedia. Ada pun kita ni tak ada dulu pada ada kita. Ada tak ada ni dulu pada ada kita ni. Tengok sebelum ada kita tak ada dulu dah. Tak ada. Itu sahabat tak ada sebelum ada kita. Itu panggil benda baru. Tuhan tak ada sebelum ada tak ada. Apa kita ternafi Adam sabik nama dianya. Itu makna sedia. Tidaknya. Banyak dah tu dah. Alipah ruah nampaknya. Habis. Tu. Awiti benda-benda lagu ni dah. Tu nak tempat kita nak pergi lagu mana? Tuhan ada ni weh. Tak ada tu zat yang lain. Moga dia zat dah. Dia ada Tuhan ini weh. Tak ada berhajat pada yang menjadi. Moga dia sedia dah. Tu je pegangan kitanya. Ada Tuhan kita ni ada tu zat yang lain ke? Tak ada moga dia zat. Pasal zat tak kena tu ada yang lain. Tu berdiri dengan sendiri tu. Ada Tuhan kita kan itu tak ada berhajat pada yang menjadi. Moga dia sedia. Tu berdiri dengan sendiri tu. Supaya kita ni berdiri dengan sendiri tak percaya. Nak ada kita berhajat pada Tuhan buat kita ni tak berdiri dengan sendiri. Hak bersifat dengan berdiri dengan sendiri tidak ada melainkan hanya Allah. Ini sifat Tuhan. Termasuk dalam makna la ilaha illallah. Yang kita ada ucapnya tiada ada Tuhan melainkan Allah. Melainkan Allah Ta'ala hajalah yang berdiri dengan sendiri. Dia kata dia Tuhan kak, mesti dia bersifat dengan sifat ketuhan ni. Di antara sifat ketuhan ni ada dia cara diri. Ada dia tak tupeng lain. Ada dia tak berhajat pada menjadi. Semua sifat-sifat Tuhan ini terkandung dalam makna kata la ilaha illallah. Kita ucap tak ada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala hajalah yang ada hakiki. Tiada ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala hajalah yang sedia zati. Tiada Tuhan melainkannya Allah Ta'ala hajalah yang kekal zati. Tiada Tuhan melainkannya Allah Ta'ala hajalah yang tak serupa bagi yang lain. Tiada ada Allah Ta'ala melainkannya Allah Ta'ala hajalah yang dia bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Semua kita namanya sifat-sifat Tuhan ni. Bila orang itu Tuhan, wajib kena bersifat dengan sifat ni. Ada sifat Tuhan. Nampak tak? Bukan sifat kita tak bersifat dengan qiyamuhu binafsih ni. Titik. Habis kama dia katanya, kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan segala maujud zat itu dengan nisbah kepada mahal dan mukhassis itu dia terbahagi ia atas 4 bahagi. Mana kata 4 bahagi? Kismun maknanya terkaya anil mahal wal mukhassis wa huwa zatullahi ta'ala. Apa anjir sekat tu dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Hmm. Hmm. Kita nak jawab kok man. Pada masa Nabi dah ajar lagu ni gedau. Dah ajar lagu-lagu ni gedau. Apa kita nak mengaji ni hok Nabi dah ajar lagu ni tak itu ke. Ajar sebagai tu hai begitu ada. Tu hai ada tu hai sedia. Tu hai bersalah tu hai tu al-qayyum. Al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat iyo hajo Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dia ni al-hayy yang hidup, lagi pula dia ni al-qayyum yang berdiri dengan sendiri. Itu makna al-qayyum. Ya makna dia banyak, salah satu pada maknanya al-qayyum makna berdiri dengan sendiri. Orang Arab yang faham dah tu al-qayyum tu. Tak ada keliru gapo dia. Pak kita faham dah al-qayyum apa? Sampai tu ulama buat bahasa ni. Mari dah tafsir hok tu dah buat halasan. Dah hurai hok tu dah nak mengerti ni. Ada dengan cara diri, ada lagu mano. Hurai nak menjelaskan, mari kita tak jelas kita nak pegang lagu mano. Tu hai qayyum lagu mana? Tahu qayyum. Tak okey ke tu. Ada hurai hok tu dah ni. Nak apa dah? Masa nu tak apa yo orang apa? Fok pusaha. Fok pasal-pasal, fok reti bahasa Arab. Kita ayat Quran ni pun dak gabung. Lo tafsir ayat Quran pun dak gadah-gadah. Ana pergi dengan Quran. Tafsir mana Quran terus semua kesamari lagi. Nampak dak tu? Duk gambar-gambar Tuhan ni menyerupai makhluk lagi. Lo tafsir mana Quran je bagi kita tengok. Dia mau tak apa dah faham. Ada apa dia mau tanya Rasulullah, pada tak faham. Rasulullah nak hulai macam ni. Dia tak ada dengan masa dia akan menyapai banyak lagi tu. Maka sahabat, maka ulama tabi'in mari hurai. Hak Nabi kata, hak Quran dak kata main hurai. Sampai itulah pendapat sahabat sendiri pun dia ambil faham pada Quran. Ya khilaf juga sama sahabat dia pun. Hadis Nabi, sahabat faham. Bersalah juga hok ni faham lagu ni, Nabi kata lagu ni. Kadang-kadang mungkin nak faham lagu ni, hagi nak faham lagu ni. Gini Nabi ada lagi tu tanya Nabi. Nabi jawab kata mu faham lagu ni pun kena. Kamu faham lagu ni pun kena. Tu nak kata limuh dia tu baik tu deh. Ya luah. Pak kita nak tak ada oleh Quran, tak ada oleh hadis. Bukan dia kita. Nampak dah tu. Tidaknya. Lebih-lebih kita orang Kedia ni, orang jahil, dalam kejahilan, dalam kabut. Ia berhajat pada benda-benda lagu ni. Apa dah? Dia kata benda-benda lagu ni tak berhajat lagu ni. Ia kelir kabut sengoti, ia pergi sengoti. Banyak ke ujian terhadap email kita di Khizamin. Tu ujian terhadap email kita di Khizamin ni banyak sekali lah. Akhir-akhirnya fitnah dajjal, fitnah yang paling besar terhadap email ni. Tuhan nak mengujikan email orang kita. Hak sebenar ke tak sebenar, boleh tahu. Sekarang lah ni kalau tak ada ujian, tak boleh tahu lagi. Bapak ujian, boleh tahulah dia email hak sebenar, dia tak sebenar. Tu fitnah banyak. Kita tak kemah hak ni kat Allah. Tu takut tu. Takut tertipu dengan fitnah ni kat. Banyak ke orang tertipu dengan fitnah jaga. Kita kena jaga. Boleh. Tapi kau kena menikah semula. Tidaknya boleh kena menikah semula lah. Bila kau pasal dengan ta'liq, pasal dengan ta'liq tu, tidaknya. Sekiranya kalau pasal dengan ta'liq ni, sekiranya kalau nak rojak kelik kena minta izin isteri dulu. Kalau isteri reda boleh rojak kelik. Kalau isteri tak reda kita rojak jatuh pula satu tolak. Ya gitu ya. Muka ta'liq lagu tu. Tiap kali rojak tu kena reda isteri. Kalau isteri tak reda kak, ta'liq lah. Kacau rojak kelik lagi kak deh. Jadi jatuh pula satu tolak. Rojak pula dua kali tolak jatuh. Itu dianya. Ya boleh tapi kena nikah semula. Tafsir ni deh baca itu pi apa deh? Dah semula baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza as-sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Tengok dia Tuhan katanya izas sama'u syaqqat. Dia katanya apabila langit itu pecah, iyo langit itu. Langit tu pecah apa weh? Pecah langit itu bagi turun malaikah, bagi turun malaikat. Tu sabab musababnya dia Allah Ta'ala memecahkan langit tu dia nak turun malaikat ke bumi. Izas sama'u syaqqat, asalnya izas syaqqatis sama. As-sama jadi fi'il, jadi fa'il bagi fi'il mazhuf yang mentafsirkan oleh insyaqqat di belakang. Dia asalnya izas syaqqatis sama, apabila pecah oleh langit. Yani oleh segala langit. Alif lam pada as-sama ia panggil alif lam jenis. Bila kata alif lam jenis, ya makna dia tu jamak, makna banyak. Tu kalau kita pakai zuhir iya kau dah. Izas sama'u syaqqat, maknanya langit pecah, langit je pecah tu. Mungkin as-sama tu mufrad. Dak. Tapi nya segala 7 petala langit, 7 lapis langit tu pecah berlaku. Hari nak kata begitu tu. As-sama tu alih-alih jenis ke tu. Dia bila makna jenis makna jamak. Tak kena royak jamak lah, tak kena kata iza syaqqatis samawat. Tak kena kata gitu dah. Kata as-sama pun madar dah. Dia kena alih-alih jenis. Maknanya apabila pecah oleh segala langit yang 7. Maknanya lagi akal langit ni pecah. Langit yang 7 ni pecah. Pecah langit yang pertama, turunlah malaikat langit yang pertama. Maka Tuhan memecah pula langit yang kedua, maka turun oleh malaikat langit yang kedua. Begitulah hingga berada di dalam langit yang 7. Lagu itulah pecah langit yang keempat, pecah langit yang kelima, yang ke-6 hingga sampai ke-7 tu. Maka segala malaikat yang berada di dalam 7 petala langit tu turun ke bumi berlaku. Tu sebab bagi segala langit tu dia panggilnya langit tu tempat duduk malaikat ke. Bila pecah maka turun malaikat tu ke bumi. Dia pecah tu apa tu? Tu bagi turun malaikah. Dia Allah Taala buat sabab bagi pecah langit tu, dia buat sabab bagi malaikat tu turun. Turun ke mana? Turun tu ke bumi. Puak malaikat hidup dari 7 petala langit bumi, bila pecah langit dia pakat turun mari berlaku ke bumi ni. Tidaknya itulah gapo dia tu hendak ayat tu kiamat dah ni. Ya langit tak pecah kalau tak kiamat. Allah tengok maha kuasa Tuhan sebesar-besar langit. Pecah cuba kita tengok. Tebal langit tu 500 tahun perjalanan ni. Tebal dia kukuh pula langit tu. Noyak kata Tuhan tu maha kuasa. Setara langit tebal 500 tahun perjalanan ni tu pecah. Cuba kita tengok. Anah royak katanya kekuasaan Tuhan. Maknanya pecah tu mana Tuhan berlaku kiamat lah. Maknanya apabila kiamat tu, Tuhan ada royak tu. Apabila pecah, apabila langit itu pecah, yakni apabila berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat, gapo dia tak berlaku dalam kiamat tu? Langit pecah. Ya kecek lagu tu. Habis kali itu jawab iza ni tak ada lagi ni. Yang Tuhan kata apabila ni orang panggil jawab iza tu mahzuf. Kenapa dah? Apabila pecah oleh langit bagi turun malaikat. Kalau kita nak jawab iza dia duduk di bawah lagi ni. Mana? Turun ke bawah ni. Jawab izanya duduk di baris yang keempat. Ambil bawah naik gi. Jawab iza duduk situ tu. Duduk baris keempat dia ambil bawah naik gi. Naik gi ke atas tu. Dia kata kena bila pecahlah oleh langit hingga akhirnya bila dia kata iza tu bila jawab izanya
Nescaya bertemulah oleh manusia. Boleh bertemulah oleh manusia akan amalannya, yakni akan kerja dia. Bila pecah langit, yakni bila berlaku kiamat, manusia ni boleh tahulah amalan dia. Boleh bertemu, yakni boleh tahulah, boleh tengoklah amalan dia. Apa dia buat atas dunia. Bila pecah oleh langit, nescaya akan bertemulah manusia akan amalannya, yakni akan kerja dia. Dan kerja dia tu ada dua, kebajikan, kerja baik ke, atau kerja tu kejahatan. Ya ada dua tu je kerja ni. Kerja baik, kerja kejahatan. Kerja baik ni kerja taat, perintah, turut perintah. Kerja kejahatan ni lari, kepanggilnya lawan perintah. Lawan perintah. Tuhan suruh semaya, tak semaya. Tu kejahatan tu. Tuhan lari, tak hidup main benda mabuk, kita hidup main. Tu panggil lawan perintah. Tu kejahatan tu. Bukan bertemu dengan amalan saja, bahkan dibalaskan dengan keduanya, dengan kedua kerja baik atau jahat, dibalas. Bukan kata bertemu saja, bukan boleh tahu saja, dah akan dibalas turut amalan itulah. Saya balas kita ni. Amalan baik dibalas dengan baik, amalan jahat dibalas dengan jahat. Ni bila berlaku kiamat. Kita boleh bertemulah gapo dia kita dah buat atas dunia ni. Kadang-kadang kita dah buat gapo lepas-lepas mai dah lupa beda. Dia kiamat mari habis. Sebab itulah hari kiamat hari membukakan rahsia. Rahsia gapo dia terbuka habis. Mari habis. Dia boleh komung laku. Boleh tengok dengan mata kepala lah. Allah, aku dah buat hari tu, masa tu, tempat tu, gapo dia. Kita terlupa dah. Mari depan belakang boleh bertemu lah. Nak buat gapo dia. Sebab itulah kalau kita ingat benda-benda lagu ni, kita nak buat gapo dia, kita beringat. Dia ingat hak akhirat ni. Nak buat tu pun ingat di akhirat. Nak buat ni pun ingat di akhirat. Kalau kita ni boleh bertemu dengan amalan kita. Oh, kita dah buat ni. Allah. Itulah. Lagi kerata tu jawab dia tu. Tu dianya. Habis. Lagi pula Tuhan katanya, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan taat iyo langit. Yakni langit tu taat. Taat dengan mana? Yakni langit tu dengar. Ya ada juga taat dengan mana? Dengar lah. Dengar. Li rabbiha, bagi Tuhannya. Yakni bagi perintah Tuhan. Langit ni dengar bagi perintah Tuhan. Langit ni taat, dengar turut perintah Tuhan. Pada pecah itu. Tuhan perintah suruh pecah, maka pecah. Tengok langit. Taat dengar perintah dia. Maka pecah. Taat dengar perintah perintah Allah. Tuhan ada ayat di sini sebesar-besar setara langit. Taat dengar perintah dia. Ikut dia suruh. Suruh pecah. Walaupun benda tak ada nyawa sekalipun. Walaupun benda tak ada akal sekalipun, walaupun benda jamak sekalipun, tak ada mustahil. Dengar juga perintah Tuhan. Perintah suruh Tuhan. Tuhan dengar juga. Tapi maksud di sini Tuhan menjadikan langit pecah. Maka langit tu terima pecah. Seolah-olah kata langit tu dengar perintah daripada Allah. Inilah cara balarah Quran kecek. Dia kecek Quran, kecek lagu tu. Kecek lagu tu apa ya? Dia nak sindir kita tu. Dia gedak tu Tuhan kata gitu, dia nak sindir kita ni. Tengok dah langit besar setara dia. Tak ada akal, tak ada nyawa. Bila aku perintah suruh pecah, dia pecah. Hei manusia, mung tu lagu mana? Musah dengan langit dah. Faham kalau kiranya hidup lagi, ada akal lagi, ada gamuk lagi, ada fikiran lagi. Mung tu lagu mana? Dengar gedak, taat gedak, kedaka kat aku. Bila kita mikir situ, Allah, kita dengar ni kau, setara langit, tak ada nyawa, tak ada fikiran. Patuh taat Tuhan. Pas kita manusia kita dengar, rasa malu tak raya. Tuhan duk sini tu. Kau tak mikir lagi kau beratlah kita ni. Tuhan duk sini dah tu. Manusia salah kata gitulah. Mung tu ada akal, ada gamuk, hidup lagi, tubuh ku halau kalau kira dengan langit nak tani tak leh.
Setara langit taat dengan patuh perintah aku. Tiba-tiba mung tu lagu mana? Setara mana tu perintah aku? Tapi kita tengok. Allah. Kalau orang mikir mari berasa malu. Oh ni rasa malu ni asal ni asal tak ada darah di kita. Itu dia ayat. Dia nak sindir kita sebenarnya. Dia buat langit dia pecah. Dia menjadikan langit pecah. Bukan dia suruh. Tapi cara dia kecek. Aku suruh langit dengar. Langit tu pecah. Besar tu langit dengar. Faham manusia? Salah kecek lagi nak sindir dah tu. Allah, itulah. Quran ni kecek pe dia dalil. Tu dianya. Lagi pulaknya wahuqqat. Dan sebenar bagi langit itu bahawa dengar dan taat suruh Tuhannya. Taat dengan suruh Tuhannya pada pecah itu. Itu mana wahuqqat. Wahuqqat sebenar bagi langit bahawa dia dengar taat. Suruh Tuhan pada pecah tu. Tuhan kata pecah. Dia pecah kalau dah dengar Tuhan. Takut Tuhan lagi tu. Ni pakai Tuhan kecek lagu ni dia ada sinir. Nawi kita ni mikir ni sebesar setara langit tapi tak ada nyawa. Masuk le benar jamak. Lagi pula tak ada akal. Lagi pulaknya besar dia ni tapi taat patuh Tuhan. Pas kita ni ada nyawa, ada akal, tubuh badan halus pada langit nak lawan tak badan tapi deraka Tuhan. Bunyi bahasa lagu mana kita ni? Tak bunyi bahasa berat ke kita ni? Allah berat aku deraka Tuhan. Nak kita keliklah jangan deraka lah Tuhan, jangan deraka Tuhan. Allah itulah Tuhan nak mikir dah. Habis ni kita mengaji tafsir ni labur bila kita terfaham makna ayat. Itu kan, duk baca Quran ni, kita mengaji tafsir, boleh reti makna-makna ayat terhadap ayat ni. Tengok. Lagi pula Tuhan katanya wa izal ardu muddat. Saat ni Tuhan royak langit, ni Tuhan royak bumi pula bila berlaku kiamat. Dan apabila bumi itu muddat, makna dianya dipanjangkan akan dia akan bumi. Apa maknanya? Yakni dilebih pada luahnya. Apabila bumi itu dilebih pada luahnya. Yakni dibuka. Dilebih pada luahnya mana? Dibuka. Luah lagi. Bumi itu dibuka. Diluah lagi. Buka luah lagi bumi tadi itu. Bila berlaku kiamat. Mana Tuhan ayat di sininya? Bumi itu akan dibuka luah lagi. Mughallan itu ia ada dengan bangun ni. Dia ada dengan banggu, dia ada dengan bukit. Tak gitu ke bumi ni ke? Ada dengan bina rumah-rumah yang tinggi-tinggi, ada bukit-bukit, ada bongok-bongok. Cuba kita peratur hak tu. Dia tak luah kata teraya. Wah deh, kalau agak kita ada bongok, ada pusu, ada banggu apa dia, kita mengikut pergi peratur. Nampak luah ada? Oh, luah mulai ada. Langit bumi pun begitulah. Bila berlaku kiamat, Tuhan peluah. Bukit-bukit habis hutuh. Bongok-bongok bangun habis hutuh. Bina habis hutuh. Pak tengok deh sambung. Cerah. Mata mandai. Hatu mana muddat. Habis itulah dia katanya dan tiada tinggal bina di atas bumi ni. Rumah-rumah bina hak tinggi-tinggi tak ada dah. Dia kan hancur beda. Dan bukit pun jadi ratus sekalian. Tak ada dah hancur birah. Jadi sama ratus sekalian. Kalau nak perbandingi jadi sama ratus sekalian tu nak perbandingi kan? Seperti diperbesar bululan. Bululan bila kita gulung ke, bila diperbesar kita buka bululan. Hilang segala keruk-keruk padanya. Bagi hak keruk. Dia tak luah. Cuba kita hilang keruk dia tu. Jadi luah. Belulai bila kita buka. Ya keruk dia ada lagi kan. Kita hilang keruk dia bila buka. Ia jadi luah. Ni tu hadap kita bumi. Akan dipeluaskan. Tiada tinggal atas bumi. Bina rumah-rumah dan bukit-bukit jadi sama ratus sekalian. Jadi luah. Seolah katanya. Suk mata memandai bila kita tengok. Hatu bumi akan dipeluah. Ni kiamat ni.
Tengok kemat hadap kita benda lagi ke datang. Mesti kena berlaku. Wajib kita kena iktikad kata berlaku benda lagu ni. Kerana Tuhan sendiri royak. Siapa tak percaya ni kufur lah. Ingkar Quran lah. Kenapa tu? Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melontar ia bumi. Alqa yulki ilqa maknanya melontar. Bahasa kitanya mudah kerti laginya alqa ni asal mana melontar, tapi dikanak ke sini kahak ia bumi. Kahak melontar, kahak yakni mengeluarkan terbit akan barang yang ada di dalamnya, di dalam bumi. Apa barang yang ada di dalam bumi? Semua tu bumi akan kahak waktu habis. Tu semua apa yang ada dalam bumi itu bumi akan kahak waktu habis. Akan mengeluarkan waktu habis. Tak ada. Hingga sampai bumi ni kosong, tak ada gapo dia sekarang di dalam perut dia tu. Gapo dia tu? Barang yang ada di dalamnya, dalam bumi itu. Hak bumi kahak waktu habisnya. Bayarnya daripada segala orang yang mati-mati. Kesemua tu dikeluar sekalian pada atasnya, atas bumi. Hal keadaan sekalian tu jadi hal tu. Yang hidup sekalian. Orang yang mati-mati duduk tanah ke, le bumi ke. Bila berlaku kiamat, bumi tak kahai waktu habis. Kahai waktu habis mari jadi tubuh badan. Lepas tu tubuh mari hal keadaan hidup gelik semula, bangkit dia panggilnya. Allah, ni tengok tu hadar ayat ni. Inilah kita ni akan dibangkit weh. Bila siapa masuk, maka Allah Ta'ala mengeluarkan terbaik bagi dalam bumi. Akan segala yang mati keluar terbaik. Hal keadaan hidup sekalian. Hanlah yang panggil bangkit hidup semula pada hari kiamat. Tidaknya. Wa takhallat, bila bumi itu mengeluarkan barang yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan jadi kosong ia bumi, kosong daripada barang yang dalam dia. Ya banyak ke barang dalam bumi. Orang mati, benda-benda kita dok kambuh. Biji-biji perak, biji emas, biji besi, biji timah. Ya banyak dalam bumi ni. Bila sampai masa bumi itu akan kahait habis-habis tu. Bila kahait habis-habis, jadi kosong barang yang ada di dalamnya. Apa makna kosong? Tiada sesuatu di dalamnya. Hatu mana kosong? Tak ada apa sekarang habuk di dalam bumi. Jadi bumi sajalah. Lepas atas habis. Naik ke atas habis. Kahait tu habis. Bumi hanya itu. Lepas tu bumi diperatur. Tak ada bongok-bongok bunga. Tak ada dah. Kamu. Apa wah? Bumi hanya itu. Apa hak dah lihat? Ya kahait tu habis. Bandingnya. Kalau kita tengok bandingnya kahait tu habis tak ada gapa sekarang tu bandingnya. Supa ni lah. Supa perempuan yang mengandung. Bila dia mengandung perut dia kau naik tinggi. Tak itu ke? Bila perut besar lah dia. Kau naik. Bila keluar anak tu habis. Kepai. Ada gapa dia kosong lep rahim. Dia sari peranak ke dia kosong, tak ada gapa dia sekarang. Ini bersupa tu lah. Jadi klik kosong mula. Maka tu kecek wa alqat ma fiha wa takhallat ni jadi kosong. Kosong bumi, tiada ada sesuatu di dalamnya. Keluar terlebih habis. Dia manusia hok mati-mati pun keluar terlebih habis. Jadi hidup gelis semula. Dia gapo dia ratik bagi hok dalam bumi selain pada orang mati. Daripada mah, biji-biji mah dalam bumi tu. Perak, biji-biji perak. Timuh, biji-biji timuh. Dan harta korung hak ia ditegelai pada masa Musa dulu ke korung tegelai pada masa Musa dulu kali dengan harta dia ke bila kiamat akan kahak kelik semula pula harta korung dia hak tegelai pada masa Nabi Musa tu kahak terhabis dan lain daripada yang tersebut tu keluar terhabis habis tak ada sekarang habuk jadi kosong bumi. Tengok dah. Ni tu hadap kita ni bila berlaku kiamat lah ni. Benda ni wajib pada akal berlaku semata-mata. Mustahil pada akal tak berlaku. Ni panggil wajib akal aridi. Dengan sebab tu heroyak.
Dengan sebab janji daripada Tuhan lagu ni mesti kena berlaku. Wajib kena etika kata berlaku kita ni. Nampak tak? Siapa tak pergi lagu ni, rusaklah. Rusak iman ni bersakut dengan akidah juga. Dia panggil sam'iyat. Dia habis dengar pada Quran hadis. Hak Tuhan royak, hak Nabi royak. Benar lagi kena berlaku. Dia panggil sam'iyat. Wajib kita kena beriman. Karena iman ni kena at-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku dia akan semua perkara hak dibuat datang dia oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhan. Ni apa panggil benda hak Nabi buat datang daripada Tuhan. Wajib kita kena beriman benda-benda lagu ni. Siapa tak beriman, tak ada iman lah. Hati iman kena pada percaya. Nampak tak tu? Tidaknya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan dengar iyo bumi. Dengar supaya langit jugalah. Dan taat iyo langit. Dengar makna taat. Ya sebut anak gitu mu tak dengar ke kuduk royak ni, mu tak dengar ke, tak dengar apa muka tak ada buli pasal budak ni tak dengar ni royak apa tak turut, dengar tapi tak turut ini tak ni, dengar turut ni dan dengar ia bumi dan taat, dengar makna taat, turut patuh terima. Jadi balik langit baik, balik bumi baik, dengar taat li rabbiha bagi Tuhannya. Dengar taat pada meluas. Bila Tuhan perintah suruh meluas, maka jadi luah bumi. Dan keluar bagai yang di dalamnya. Bila Tuhan perintah suruh keluar bagai di dalamnya, maka bumi buat keluar tu baik. Hati panggil dengar taat seperti langit lah. Ayat ni dengar taat tu seperti langit lah. Dan bila Tuhan perintah berlangit, pecah. Dan bumi pun bila Tuhan perintah suruh luah. Bila Tuhan perintah suruh mengeluarkan apa yang ada darinya, tu baik habis. Tu ayat katanya, sebesar-besar makhluk tak ada akal. Dengar taat patuh bagi Tuhannya. Pak kita ni makhluk yang halus, yang ada akal, yang ada nyawa, tapi kerah hati. Langit bumi makhluk yang terbesar tapi dengar taat lemuk. Kena kita ada kerah dengan Masya Allah, boleh kita buat mikir Tuhan. Dia royak. Ini ayat boleh kita buat renung, boleh kita buat pengajaran. Buka mata hati kita renung tengok hati go. Inilah perkara yang lagi akan datang berlaku kiamat ni lagu ni lah. Wajib pada akan berlaku semata-mata benda ni. Tidaknya. Wa huqqat, dan sebenar bagi bumi bahawa taat iyo bumi seperti langit, seperti taat langit jugalah. Tengok sebesar-besar setara langit, sebesar-besar setara bumi, dengar taat patuh perintah. Hasil dia kita Allah sekecil-kecil ada akal lagi kata kira. Langit tak ada akal, bumi tak ada akal. Kita ni ada akal, ada boleh buat mikir bolak kira. Gena tak kena mikir tu sebab itulah tak patut kita nak deraka ke Tuhan ni, tak patut sengerti. Kalau kita tak dengar, tak heran apa kata Tuhan ni berat kita ni. Nampak tak? Dengan makhluk-makhluk yang lain, baik makhluk yang lain. Kalau kita kira kita dengan beruk, baik beruk lah. Kalau tak dengar perintah Tuhan kau, baik beruk dengar perintah Tuhan. Hak Tuhan tak nak kecek dah. Dan buat Tuhan hak sah. Tuhan hak majazi ni, Tuhan hak hero dia dengar tak beruk perintah. Bila Tuhan suruh nak nyum, dengar tak berani. Dengar orang lain nganggur mulut juga kali tu. Dengar Tuhan dia tak berani. Tidak, Tuhan kata muda-muda lah. Kote-kote. Masak. Tuhan kata habis. Kalau mana ada tak faham tu dah. Hak masak, hak kote ada berapa tanda kata habis. Tengok dengar perintah. Setara menata tak ada akal tu kali kita kira. Pak kita tu hari akal gini tak mikir. Selindung dia. Allah, hanilah kita fikir-fikir. Berat lagi lah kita tak mikir. Lebih-lebih lagi dan kita ada di akhir dah ni. Di akhir ramai dah kita ni. Masa dah habis dah ni. Masa pun tu ada perekah-perekah dah ni. Kau cepat mata dah masa ni. Sehari-sehari sebentar je. Sekejap. Kejap air ni kau sibuk. Dia panggil taqarrubuz zaman. Dekat masa kau speed. Masa kau rekah. Sehari-sehari pun tengok. Kau cepat. Ini alamat kata akhir ni.
Pas kita ramai alik lagi gak, hadap ni lagi gak, mai tak semaya tak ngaji lagi gak, tak ada masa dah, tak ada masa. Bila pak apa masa, hok ni, nak apa boleh lagi. Nak mikir lagi lah. Dah masuk ada lagi. Tu hari masa lagi ni. Di akhir pun ada lagi masa. Jangan widel dan nyawa siapa lekung. Jangan widel matahari naik sebelah jatuh. Bila matahari naik sebelah jatuh, dan nyawa kita siapa lekung duk keruk-keruk. Dan nak tobat ketika tu, nak buat amal ketika tu tak boleh dah. Apa dah? Nak buat lah ni lah weh. Fikir-fikir lah. Dia panggil pintu tobat tertutup. Pintu tobat tertutup. Tertutupnya pintu tobat ni ada hak khususi. Ni nyawa siapa batal lekum. Hak khususi. Untuk orang masing-masing. Adapun pintu tobat tertutup untuk ramai-ramai ni bila matahari naik jatuh. Lagi ke atas satu harinya matahari naik sebelah jatuh. Maka bila siapa pada ketika tu dia pintu taubat tertutup. Nak berimi tak boleh dah. Tak terima dah. Nak taubat ketika tu tak terima dah. Teriak tu baik darah nak buat apa tak boleh dah. Ni lagi karate Nabi dak royak ni. Tengoklah. Tengok Nabi karate. Dia kisah berlaku Nabi dak royak semua dak berlaku dah ni. Nanti alamat kiamat hak gubernur tak apa masa lagi. Hak surah ni habis dah berlaku ni. Ada nanti siapa hak gubernur dah kita ni. Tak khabar lagi benda-benda lagu ni gak berat lah. Deralik lagi gak berat lah kita ni. Hamsina mata sengotilah bila mata naik jatuh gak. Allah, hatulah. Tu dia. Tak tahu lah tu jadi hecuh habis berlebu. Tak tahu ke mana, tak tahu ke mana toh lah. Tu dianya. Sebesar langit cuba kita tengok. Habis kalau gitu dia katanya maka sekalian yang tersebut itu apa sekalian yang tersebut daripada pecah langit bagi turun malaikat dan luah bumi dan keluar sekalian yang di dalamnya itu itulah dia katanya hari kiamat. Tu ada berlaku hari kiamat. Tu ada ayat benda hak berlaku. Bila berlaku kiamat tu benda berlaku ke tu? Dia kata bumi lain dah. Bumi lain dah. Tu dia nya. Apa dia ayat katanya? Tu dia nya. Kapayil pani kapayib nama tu. Tu gantikan bumi yang lain. Tu nya. Dah ganti lagu mana tak tahulah moga dia kuasa ni. Dia berlaku. Dia ganti ke hak tu lah dia tukar jadi lain pula. Tak gitu ke? Dia boleh berlaku buat tu. Habis, maka desli tersebut tu itulah hari kiamat tu. Itulah berlaku hari kiamat tu. Bila bumi bila bumi dipeluah waktu kehaid semua tu apa barai dalam dia hingga sampai kosong habis bumi. Bila langit dia pecah 7 lapis pecah habis langit hingga sampai turun malaikat mai ke bumi. Tu dah ayat gapo dia. Itulah kiamat. Maknanya itulah berlakunya hari kiamat. Jawab iza tak ada lagi tu. Dia kaedah izah ni dia panggil adat syarat. Dia tak jadi kalam kalau tidak ada jawab. Melainkan kena ada jawab dia baru jadi kalam. Bila ada pecah langit, bila ada pecah bumi dipeluaskan dan bukit-bukit dihancurkan, jadi bumi itu sama rata. Bila-bila gitu jawab izah mahzuf. Takdirnya nascaya bertemulah. Bila berlaku kiamat maknanya bila berlaku kiamat nascaya bertemulah oleh manusia kesemua bertemu berjumpa boleh tengok akan amalannya yakni akan segala kerjaannya. Kerjaan dia tu ada dua, kebajikan atau kejahatan. Boleh bertemulah, boleh tengoklah kerjaan di atas dunia. Hak dia ada kerja tu. Pak kerjaan dia dua, ada hak kebajikan, ada hak kejahatan. Hak kebajikan ni hak Tuhan suruh. Hak Tuhan. Hak kejahatan ni hak Tuhan lagi. Dia kerja juga benda hak kejahatan. Hak Tuhan lagi pun dia buat juga, boleh tengok berlaku. Kesemua boleh bertemu akan amalan dia. Bila berlaku kiamat boleh tahulah. Lah ni kita nyerap sedap kata gapo dia kejahatan lepas-lepas mari dah. Taubat. Istighfar. Bila kita taubat, Tuhan terima taubat, tak ada dah. Tak bertemu dah dengan hak tu, terhepung dah. Salah dah. Tak bertemu dah. Hak kita tak taubat kejahatan, hak kita tak taubat ni, bila berlaku kiamat boleh tengok kejahatan kita buat gapo dia. Mereka kita taubat, tak taubat ada mana? Karena at-taibu minaz zambi kaman la zambalah.
Orang taubat daripada dosa seperti orang tak ada dosa. Ada dosa kan? Dia ada dosa tak ada kejahatan tu. Kalau tengoklah di akhirat esok kita taubat tu. Ada bahasanya kacir tak taruh kejahatan tak taubat tu. Dia kacir taruh apa? Bila kiamat boleh tengok bila kejahatan gapo dia. Tak ada kira kejahatan sama ada dosa kecil dosa besar, tak ada kira. Dia mereka dosa tu ampun. Tu tak apalah. Boleh temunglah, boleh tengoklah. Bukan temung saja, tengok saja akan dibalas dengan kedua amalan, kebajikan atau kejahatan. Sebab dalam hadis Nabi kata ini, an-nasu majziyuna bi a'malihim yaumal qiyamah. Manusia ni semua ni dibalas dengan amalan dia pada hari kiamat. Bila kiamat ambil amalan ni buat balas dia. In khairan fa khairun. Kalau amalan dia baik, balas baik syurga. Wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan dia jahat, dia balas jahat neraka. Sebab itulah kita orang beriman nak buat apa-apa tu, dia teringat kata benda-benda lagu ni. Kalau bahasa salah kita tobat istighfar. Dia buat dia tak tobat itu. Dia buat malah itu. Nampak dah ni. Dosa wahla bala. Dosa wahla bala. Jangan gitu. Tu kena ingat benda lagu ni. Katanya kesalahan kita ni tak saja ni akan dihendai. We tengok akan bertemu pula kita di akhirat esok dengan kita amalan kita dah buat. Tak ada kira hak kebajikan, hak kebajikan tak apalah, hak kejahatan ni Allah kalau tengok tak mau tengok langsung. Aki boleh nak jauh dengan kita. Tak ada masa nak tengok hak kejahatan ni. Pas kita dah tahu apa. Tak apa, tak minta ampun, tak taubat kita dengan Tuhan. Hatulah taubat ni ibadat ni abri. Karena perintah Tuhan. Kalau kita kiranya hikmat juga ni. Tuhan jatuh dosa kita. Nunggu kita boleh amal dengan ibadat taubat. Cuma kalau kita tak berdosa gapo dia, mana ibadat taubat? Tak ada. Tapi itulah kita jatuh dosa ni ada hikmat. Nunggu taubat, nunggu jadi ibadat juga dengan taubat. Kebajikan besar tu ibadat dengan taubat tu. Duk istighfar gapo dia tu. Bukan saja-saja. Mari duk menyesal dengan Tuhan, duk menangis dengan Tuhan, duk merayu hak kesalahan kita dengan Tuhan, minta Tuhan pun air mata kita setitik, titik turun kerana takut Tuhan tu. Setitik itu boleh memadamkan api neraka. Tapi air mata tu daripada takut ke Tuhan semati. Setitik tu baik tu boleh memadamkan api neraka. Besar tak besar air mata tu. Kata power dia tu kuat. Kalau kita kira adanya boleh nak memadamkan api neraka besar. Setitik air mata. Tu nak katanya kerana takut Tuhan tu besar. Tu baik air mata setitik boleh memadamkan api neraka apa? Allah. Tapi itulah taubat lah. Tengok setara Nabi kita. Dia ajar kita umat. Padahal dia ni maksum. Tak ada salah pun dia kata dosa tak ada. Sehari-hari 70 kali. 100 kali Nabi dah taubat dengan tu. Pak kita umat ni. Sekali pun tak ada taubat dengan Tuhan. Apa kita ni? Ni kita mikir-mikir. Buka dada, buka batin kita. Berat lah kita ni. Dengan langit ni pun berat lah kita ni. Allah. Sampai itulah dia kata kita ni. Keras ngerti. Tapi sampai itulah kita ni kena banyak ingat akhirat. Banyak ingat tempat kita nak pergi. Kita lah berjalan ni nak pergi nu. Kita lah musafir ni nak pergi nu. Jauh lagi kita nak pergi nu. Banyak kita pada bekal. Sebaik-baik bekal takwa. Tuhan katanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Habis di situ. Kama dia katanya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa qaddasa sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kelimunya sifat Tuhan yang kelima qiyamuhu binafsih. Kita baca dari hargah lah kita mengaji dah ni.
artinya arti qiyamuhu binafsi, arti saling bahasa kepada bahasa Melayu, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau gitu apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Dia nak tafsir. Bukan kata Tuhan tu duduk, lepas tu berdiri dengan sendiri, tak ada orang tolong. Bukan begitu. Faham makna dia lagu mana? Dia nak tafsir mana, takut kita silap faham begitu dah tu. Lalu itulah dia katanya bermula maknanya. Makna berdiri dengan sendiri tu, iaitu maknanya tu, tiada berkehendak ia Allah Ta'ala, tak berkehendak, tak berhajat kepada zat. Yang ini kepada tupai zat. Kerana Tuhan itu zat dah. Artinya, sebab apa yang ada Tuhan ni tak berkehendak ia kepada zat, kepada tupai zat? Kerana ia Allah tu zat. Sebab dia zat dah lah. Kerana zat ni biasa dia dah tak bertupai ada di zat. Kalau biasa bertupai di zat di sifat. Supaya saat ni lah. Dia tertih saat ni dia ni. Dan tu satu makna bagi qiyamuhu binafsih. Dan makna yang keduanya, dan tiada berkehendak ia Allah Ta'ala, tak berkehendak kepada yang menjadi akan dia, akan Allah. Tak berkehendak kepada orang menjadi akan dia, akan Tuhan. Maknanya ada Tuhan ni tak berhajat pada orang menjadi. Sebab apa boleh kata Tuhan begitu? Kerana ia Allah Ta'ala tu qadim. Kerana dia ni sudah qadim. Dia ni qadim. Bila kata qadim, tak berhajat pada orang menjadi lah. Kerana benda yang berhajat pada orang menjadi ni iaitu benda baru. Itu makna qiyamuhu binafsih. Dua makna. Yang pertamanya istighna'un anil mahal, dan makna yang keduanya istighna'un anil mukhassis. Itu makna qiyamuhu binafsih. Dan maknanya terkaya, dan ghaniyun an zati yaqumu biha. Allah Ta'ala ni terkaya, tak berhajat, tak berkehendak kepada zat yang nak tupai ada dia di zat tu. Dia tak berhajat sebab dia ni zat. Yang keduanya Allah Ta'ala tu ghaniyun an mujidin. Tuhan ni terkaya daripada orang yang menjadikan dia. Sebab dia sedia. Nampak tak? Tak berhajat pada tupai zat kan dia zat. Tak berhajat pada orang menjadi kerana dia qadim. Ni Tuhan ni terkaya daripada mahal, terkaya daripada mukhassis. Itulah dua makna bagi qiyamuhu binafsih. Habis. Lawe bagi qiyamuhu binafsih. Sebelah lawe dia ni. Balik qiyamuhu binafsih wajib, sifat yang wajib bagi Allah. Lawe qiyamuhu binafsih ni lawe bagi wajib, mana sifat yang mustahil atas Allah. Ni sifat yang mustahil ni lawenya ni. Lawe dia gapo dia lawe qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu bi ghairihi. Artinya berdirinya Allah dengan yang lainnya. Ada tupai yang lain. Hatu mustahil Tuhan tu. Kerana Tuhan dia terkaya sifat Tuhan sifat terkaya tiba-tiba hidup berhajat pada tupai yang lain tu. Mustahil tu. Mustahil tu. Wajib i'tikad kata mustahil. Sebab itulah kata berdirinya dengan yang lainnya, iaitu berdirinya dengan yang lainnya mustahil, yakni mustahil atas Allah. Dalil di mana kata Tuhan bersifat dengan al-qiyamu binafsih ni? Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dalil Quran ni Tuhan sendiri royak kata dia ni berdiri dengan sendiri. Dalilnya Tuhan katanya huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya ialah Tuhan yang hidup. Dia ni yang hidup. Sebab itulah dia ni bersifat dengan perhidup. Sebab itulah dia hidup. Dan hidup Tuhan hidup dengan perhidup. Azab dia bersifat dengan sifat perhidup. Hidup dia. Itu kita ahli sunnah peganginya. Hidup dengan sifat perhidup. Hal keadaan dia bersepakai bersifat dengan sifat perhidup. Sebab itulah Tuhan kita hidup. Ada pun Mu'tazilah hidup juga. Hidup dengan zat. Tak bersepakai dengan sifat. Mu'tazilah dia nafi sifat. Tidak. Lagi pula Tuhan ni Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya
Apa maksudnya? Artinya kayanya Allah, terkayanya Allah, tak berhajatnya Allah, tak berkanaknya Allah daripada zat, yakni daripada tupai zat. Dak, kan dia zat dak. Dan dia terkayanya Allah, tak berhajat Allah, tak berkanak ia daripada fa'il, daripada yang menjadi. Moga dia sedia. Apa dah? Sampai dia tak berhajat pada yang menjadi tu, moga dia sedia. Sampai itu dia tak hajat pada tupai zat, moga dia zat. Ni tu ni sifat dia lagu tu dia ni. Allah hati-hati dia. Awi kenal Tuhan kata kita ni. Tak kenal Tuhan berat lah. Tak semaya lagu mana mesti tak kenal Tuhan. Allah nak terima gedak Tuhan ni. Nampak? Sebab itulah nak sembah-sembah Tuhan pun kena kenal kata dia. Dia Tuhan menjadikan kita tak kenal dia, tak beratlah kita ni. Sebab itu berdosa. Orang jahil tak kenal Tuhan, dosa besar. Berat dosa dia. Takut sekalinya, takut tangan imi, takut ada imi, tu takut ni. Allah. Alhamdulillah kita boleh mengaji akidah ni. Kama dia katanya keanehnya wahdaniyah. Tak kena hurai banyaklah. Kadang kita mengaji dalam dosa midah. Sebagai lalu kita gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wasil misla thawabi ma qara'nahu ila ruhi haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haji Hasya binti Haji Yusuf wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma afihim wa'fu anhum, Allahumma akrim nuzulahum, Allahumma wasi' madkhalahum, Allahumma taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyiatihim, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyal jannah wa la taj'al qabrahum hufwatan min hufarin nar. Allahumma inna Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يا ملقا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.